Dikatakan perbezaan adalah satu rahmat apabila diiringi ilmu dan adab. Betul ke tidak? Kita kena tegas, perbezaan tidak pernah menjadi satu rahmat. Kerana perbezaan lawan dia apa tuan-tuan? Kesepakatan. Kalau perbezaan satu rahmat, kesepakatan apa pula? Adakah kesepakatan satu adab? Jadi itu dah tak kena. Kemudian dikata, di samping itu juga Islam sangat menekankan adab dalam berbeza pandangan, berlapang dada walaupun berdepan dengan pendapat yang tidak sama. Perkataan ini kurang terperinci lah, kerana bukan dalam semua perbezaan kita boleh berlapang dada. Berlapang dada maknanya kita toleransi lah. Sedangkan dalam perkara syirik, boleh tak kita toleransi tuan-tuan? Benda khurafat, bolehkah kita toleransi? Bolehkah kita berlapang dada? Perkara ini perlu diperincikan. Jangan cepat menghukum dan jangan taksub dengan pandangan sendiri. Ini ada sudut benar dia, tapi ada sudut yang perlu dijelaskan. Sekiranya benda tu memang dah jelas menyalahi syariat, perlu tak untuk dijelaskan? Bahkan kita kata wajib untuk dijelaskan. Dan ini bukan soal cepat menghukum. Kalau sudah jelas menyalahi dalil, hal syirik, hal bid'ah, hal maksiat, ini perlu dijelaskan. Siapa yang berdiam terhadap benda-benda yang menyalahi syariat, dia dikatakan apa tuan-tuan? Orang yang berdiam terhadap kebatilan dikatakan apa? Syaitan bisu. Melihat satu benda yang mungkar tetapi berdiam diri. Itu bukan sifat seorang Muslim.